Penat dengar dialog filem yang tenggelam timbul atau bunyi letupan dalam movie rasa macam tin kosong? Masalah utama TV nipis zaman sekarang adalah speaker dia memang tak cukup power. Kalau anda nak ubah ruang tamu jadi panggung wayang rumah atau home theater sebenar, anda wajib ada sistem audio yang betul. Hari ini, saya dah kumpul 6 soundbar terbaik untuk tahun 2026 dari jenama bajet macam Vinfear dan Xiaomi hinggalah ke Sony. Nombor 1 dalam senarai ini memang akan gegar rumah anda. Sebelum kita masuk ke senarai, ada 3 benda penting anda kena tahu sebelum beli soundbar. Pertama, periksa jenis sambungan atau connectivity. Pastikan TV anda ada HDMI ARC atau optical port untuk kualiti audio digital yang paling bersih. Kalau cuma guna AUX, bunyi dia kurang kick. Kedua, fahamkan channels. 2.0 maksudnya stereo biasa, 2.1 ada tambahan subwoofer dan 5.1 maksudnya ada bunyi sekeliling atau surround sound. Ketiga, size fizikal. Ukur dulu meja TV atau ruang bawah monitor anda, jangan sampai soundbar terlajak panjang sampai tutup sensor remote TV anda. Baik, jom kita mulakan countdown dari nombor 6, Vinfear VF Hyperbar 101BT. Ini adalah pilihan paling bajet dan portable. Dia datang dengan kuasa output sistem 32 watt dan 2 driver 2 inci yang cukup untuk upgrade bunyi asas phone atau laptop anda. Yang menarik, dia ada bateri built-in, jadi anda boleh guna tanpa wayar. Ada juga 8 mod lampu LED yang bagi efek visual menarik bila dengar lagu. Kelemahan utamanya ialah bas dia agak kurang panci berbanding model yang ada subwoofer asing. Tapi untuk harga rahmah, ini pilihan permulaan yang baik. Seterusnya, terbaik untuk pengguna PC dan monitor. Creative Stage Air V2 ni direka khas untuk duduk bawah monitor komputer dengan saiz compact. Dia guna sambungan USB-C audio, jadi anda cucuk satu kabel sahaja ke PC untuk audio digital dan kuasa. Tak perlu serabut wire power adapter lain. Bunyi dia jelas sebab ada 2 driver custom tune. Cuma, satu kekurangan. Soundstage dia rasa agak sempit. Susah nak beza bunyi kiri atau kanan dalam movie. Nombor 4, kategori terbaik untuk gaming. Kalau setup anda penuh dengan lampu RGB, Sound Blaster GS5 ni wajib ada dalam senarai. Ia tawarkan kuasa puncak sehingga 60 watt dengan teknologi super wide yang buat bunyi rasa lebih luas. Paling best, dia ada pencahayaan RGB yang boleh diubah-ubah. Sesuai untuk gamer, anda boleh ubah sound profile guna remote. Kalau anda gamer tegar, ini soundbar yang stylo untuk meja anda. Masuk ke top 3, ini adalah raja nilai terbaik. Xiaomi Redmi soundbar ni sangat popular sebab dia simple dan padu. Dengan kuasa 30 watt dan reka buntut matte black yang elegan, dia nampak premium sebelah TV anda. Bunyi dia jauh lebih full dan jelas berbanding speaker asal TV. Ramai pengguna puji bass dia yang mengejutkan walaupun tanpa subwoofer luar. Kelemahan ketara model ini ialah dia selalunya datang dengan manual bahasa Cina dan tak ada remote control. Naik taraf sikit ke jenama audio legend JBL Cinema SB110. Ini pilihan all-in-one bass terbaik kerana dia ada sistem 3.1 channel dengan subwoofer terbina dalam. Maksudnya, anda dapat bunyi dialog yang kristal jelas dan bass yang dalam tanpa perlu ada kotak subwoofer besar menyemak atas lantai. Kuasa dia mencecah 200W dengan teknologi Dolby Audio. Kalau anda nak bunyi JBL signature yang standard dia dah sedap, ini dan juara kita, pilihan panggung wayang rumah sebenar. HT S20R bukan sekadar soundbar tapi sistem 5.1 channel yang lengkap. Anda dapat soundbar, subwoofer asing dan 2 speaker belakang. Dengan total kuasa 400 watt, bunyi memang betul-betul datang dari sekeliling anda. Bila tengok movie aksi, bunyi peluru atau kereta lalu memang rasa real dari belakang kepala.
Untuk pengalaman surround sound yang paling otentik, Sony tiada tandingan. Jadi, mana satu patut anda beli? Kalau anda nak pengalaman audio paling power dan imersif, Sony HT2OR adalah pelaburan terbaik. Tapi kalau anda nak setup yang lebih simple, JBL Cinema atau Xiaomi Redmi Soundbar dah cukup untuk upgrade bunyi TV anda dengan ketara. Semua info lanjut dan harga terkini ada pada link di bahagian description. Jangan lupa tekan like dan subscribe. Jumpa lagi dalam video akan datang.